Hai, Assalamualaikum dan salam maju Johor. Saya Hafizi daripada Angel Studio SMK Taman Nusajaya. Isu buli ini bukan sekadar baru tetapi ia semakin membimbangkan dalam kalangan pelajar. Hari ini saya akan bawakan sebuah video mengenai realiti sebenar buli, bagaimana ia berlaku, kesannya dan apa yang kita perlu buat untuk menghentikannya. Buli bukan sekadar tumbuk dan tolak. Ia termasuk buli sosial, buli lisan, buli cyber dan juga buli fizikal. Buli berkasar juga panjang, iaitu hilang keyakinan, persisten merosot dan juga takut berkawan. Kes buli semakin meningkat, ramai mangsa tak berani suara sebab takut dibalas. Kalau kita diam, pembuli makin berani. Kita boleh bantu, jangan sokong pembuli, alihkan mangsa, beritahu guru atau orang dewasa, simpan bukti dan juga sokong mangsa. Kita tak tahu siapa yang kita akan selamatkan. Kalau korang rasa buli itu gurauan, hentikan. Gurauan hanya gurauan kalau dua-dua ketawa. Kalau seorang diam, namanya adalah penderaan. Terima kasih kerana menonton hingga habis. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe supaya lebih ramai dapat kesedaran. Perubahan bermula dengan kita. Sebagai penutup, satu perkara yang lebih penting iaitu isu buli bukan sekadar perlakuan fizikal. Ia boleh datang dalam bentuk kata-kata, emosi dan juga sosial. Saya Hafizi daripada Angel Studio SMK Taman Nusajaya. Hentikan buli, bina sekolah yang lebih selamat.